Emas sebagai dana pendidikan anak-anak. Kos pendidikan semakin hari semakin meningkat. Yuran tadika sekarang pun boleh mencecah ratusan ringgit. Apatah lagi kos universiti 10 hingga 15 tahun akan datang. Ramai ibu bapa nak sediakan dana pendidikan anak, tapi cabarannya duit mudah bocor. Simpan dalam akaun biasa, lama-lama habis digunakan untuk perkara lain. Di sinilah emas jadi penyelamat. Bila simpan dalam bentuk emas, ia kalis inflasi. Nilainya terjaga walaupun masa berlalu. Lebih sukar diusik kerana bukan boleh swipe kad atau transfer sesuka hati. Setiap gram yang terkumpul boleh jadi tabung pendidikan anak yang lebih kukuh. Contoh mudah, kalau mula simpan 1 gram emas sebulan dari anak lahir hingga anak capai umur 18 tahun, tuan-puan dah ada sekurang-kurangnya 216 gram emas. Nilainya insya-Allah jauh lebih tinggi daripada jumlah duit yang sama disimpan dalam akaun bank. Ingat, pelaburan terbaik ibu bapa adalah ilmu untuk anak-anak, dan cara bijak menyiapkannya adalah dengan simpan emas dari sekarang. Jom mulakan simpanan emas sekarang. Boleh klik link di bio untuk saya bantu sebaiknya.